Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair amma ba'du. Yang dimuliakan pengurusi majlis, juga merangkap ketua unit dakwah dan kebajikan, Haji Zulkifli, timbalan pengurusi ulama dakwah, barisan ahli jawatan kuasa, seterusnya pengurus-pengurus GAD cawangan dan penolong pengurus semua cawangan, dan juga pendakwa-pendakwa yang datang daripada satu Malaysia. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Semoga kedatangan kita pada malam ini dan seterusnya, kita akan berada di sini selama 3 hari 2 malam, adalah betul-betul untuk mencari redha Allah. Apa saja yang dilakukan tanpa redha Allah, semua kerja itu adalah sia-sia. Sebab itulah hadis yang biasa kita dengar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya hanyalah amalan itu dikira ganjaran pahalanya berdasarkan niat. Apa niat dia datang? Dan hadis ini kita tahu turun sempurna dengan hijrah Nabi dan para sahabat ke Madinah Al-Munawwarah. Kemudian Nabi kata, wa man kanat hijratu ila Allahi wa rasuluh wa hijratu ila Allahi wa rasuluh. Sekiranya hijrahnya ke Madinah kerana Allah dan Rasul, maka dia dapat apa? Allah dan Rasul. Bila dapat Allah dan Rasul, makna dia akan dapat segala-galanya. Tetapi faman kana hijratuhu ila dunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya ialah, kalau hijrahnya kerana untuk dapat dunia ataupun wanita yang nak dikahwini, maka hijrahnya ialah kepada apa yang dia niatkan. Nabi tak sebut pun dunia ataupun wanita. Hijrahnya ialah kepada apa yang diniatkannya. Tapi kalau hijrah kepada Allah dan Rasul, Nabi sebut, siapa yang hijrahnya kerana Allah dan Rasul, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul. Nabi ulang. Tapi bila sebut hijrah, siapa yang hijrahnya kerana dunia ataupun wanita yang hendak dikahwini, Nabi tak ulang dah. Nabi hanya sebut hijrahnya adalah untuk apa yang dia hijrahkan. Kata ulama, itu sebagai tanda kehinaan. Hinanya seseorang ialah bila hinanya niatnya, iaitu niatnya untuk dapat dunia, untuk dapat apa-apa saja yang berkaitan dengan dunia. Maka Nabi tak sebut hijrahnya dapat apa. Jadi semoga kedatangan kita pada malam ini dan seterusnya adalah betul-betul untuk mencari redha Allah. Okey, pada malam ini saya nak sebut sedikit tentang kemuliaan kerja dakwah dan kehinaan meninggalkan kerja dakwah. Mungkin sebahagian yang saya akan sebut ini adalah kita telah dengar dan biasa dengar, dan mungkin ada benda-benda yang baru. Yang biasa dengar, anggaplah ia sebagai tazkirah yang Allah bagi tahu. Tazkirah apa saja. Bila sebut tazkirah wa zikir, berilah peringatan. Bila sebut tazkirah tu ialah mengingatkan. Bila sebut mengingatkan, bermakna adakah dia telah tahu ataupun dia tak tahu? Dia tahu, cuma nak ingatkan. Jadi timbul persoalan kalau kita nak bagi tazkirah pada orang pertama yang jahil,
Macam mana dia panggil tazkirah sedangkan dia belum tahu? Sepatut dipanggil apa? Kalau kepada orang yang kosong, dipanggil apa? Ta'lim. Tapi kenapa Allah kata wazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin? Ulama mengatakan sebab walaupun orang tu jahil, kosong, zero ilmu, sebenarnya fitrah dia beriman kepada Allah. Hanya perlu diperingatkan. Sebagaimana Fir'aun. Dia kufur, tapi sebenarnya fitrah dia yakin ada Allah selain pada dia. Sebab itu bila kelemasan, dia terus mengaku, aku beriman dengan Allah, Tuhan Nabi Musa dan Harun. Jadi peringatan ini adalah mengingatkan tentang fitrah yang ada dalam diri masing-masing. Apatah lagi kalau kita dah belajar, kita dah tahu, maka perlu tak lagi tazkirah? Perlu. Sebab manusia ni sentiasa lupa. Dah lama dia lupa kan. Kadang-kadang tak lama pun. Belajar hari ni, besok lupa kan. Kadang-kadang tak sampai 1 hari pun. Belajar pagi, petang lupa. Okey? Jadi apa yang saya nak sampaikan, kalau kita belum tahu, itu adalah baru dan sebagai peringatan kepada fitrah kita semula. Jadi, kalau kita dah tahu, itu sebagai peringatan yang akan memberi manfaat kepada kita sekiranya kita orang beriman. Sebab Allah bagi tahu tazkirah ini hanya memberi manfaat bukan pada semua orang. Tanfa'ul mu'minin. Kepada orang beriman je. Kalau orang beriman dengan ayat yang sama berulang kali pasti ada faedah. Sebab itulah bila Umar Ibn Khattab, bila Rasulullah wafat, dia tak percaya kewafatan baginda sebab terlalu cintanya pada Nabi. Sehingga dia kata, siapa yang mengatakan Nabi mati, aku bunuh dia. Tiba-tiba datang Abu Bakar membaca satu ayat. Kan? Adakah, yang maksud dia adakah sekiranya Muhammad itu mati, kamu akan berpaling? Bila dengar ayat tu, Umar kata apa? Seolah aku baru je dengar ayat ni. Itu tazkirah. Walaupun ayat tu dia dah baca lama dah. Banyak kali dah. Tapi dalam keadaan terlalu cinta pada Rasul, dia lupa ayat tu. Bila Umar baca, bila Abu Bakar yang baca, dia kata seolah aku baru dengar pertama kali. Itu pentingnya tazkirah kepada orang beriman. Okey. Saya ambil teks daripada penulisan Syekh Fahad bin Abdul Aziz Abdullah Al-Shwairikh. Tarikh dia 11 hari bulan 5 2023. Mana setahun yang lepas lah. Jadi untuk kita mendapat manfaat daripada ilmu, sebenar bagi saya lah tak perlu kita tulis. Sebab dalam penulisan para ulama terlalu banyak. Jadi saya cari tajuk, ada benda yang saya rasa saya perlu kongsikan. Kalau boleh saya sampaikan apa yang ditulis oleh Syekh Fahad ni dah satu benda yang besar kepada semua. Satu, pertamanya untuk saya sendirilah sebagai penyampai. Yang kedua untuk yang hadir. Okey. Kata Syekh Fahad, boleh turun sikit. Baris yang kedua, naik balik. Jangan turun banyak. Okey, kat situ. Fala yakhfa. Saya baca dan saya terjemah. Fala yakhfa, tidak tersembunyi lagi ahamiyatu al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Tidak tersembunyi lagi kepentingan menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang pentingnya, besarnya faedah, tak ada yang tersembunyi. Semua orang tahu, semua orang faham, kecuali orang yang tak nak faham. Kemudian alal afrad, penting kepada siapa? Afrad, individu, wal mujtama'at, dan masyarakat. Fabihi, dengan menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, suruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, itulah dakwah. Dengannya itu
yuslihul ibad. Saya rasa saya lebih baik duduk kat sini kan. Mana ada ni pembaris tongkat. Tak okey, Bu. Okey. Siapa sempat catiklah dan boleh sebarkan. Kita ada penulis lah. Ustaz Hafiz. Yang lain semua pembaca. Kata penulis ini, dengannya, dengan berdakwah, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar, yuslihul ibad, akan membaiki manusia. Semua manusia rusak sebab tidak ada dakwah. Semua rusak. Buktinya apa? Bila tak ada Rasul, belum diutuskan sebagai Rasul, tak ada pendakwah. Masyarakat Arab Jahiliyah rusak. Sebabnya tidak ada dakwah. Wal bilad, dan dengan dakwah juga akan memperelokkan, membaiki negara. Watan dafi', dan akan menolak al-masaib wal balaya, segala musibah dan bala. Dengan dakwah akan menolak musibah dan bala. Sebab Allah kata apa? Muncul dan zahirnya segala kerusakan di atas muka bumi disebabkan apa? Tangan-tangan manusia yang melakukan benda yang mungkar dan meninggalkan yang makruf. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Munculnya segala kerosakan di atas muka bumi ialah disebabkan tangan-tangan manusia yang buat kemungkaran. Apa dia? Kuat sikit. Kuat sikit. Kenapa kameraman yang jawab? Siapa boleh baca ayat tu? Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Zahirnya segala fasad, kerusakan di atas muka bumi ataupun di laut, bima kasabat aydin nas, dengan sebab dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan manusia. Jadi dengan ada dakwah itu akan menolak segala kerosakan, musibah dan bala. Dan dengan lemah wa bidha'fihi, dan dengan lemahnya dakwah, dengan lemahnya kerja dakwah, lebih-lebih lagi anfaqdi, hilang kerja dakwah. Sama ada dakwah menjadi lemah ataupun hilang terus, tak ada langsung kerja dakwah. Maka tunza'u al-barakat, akan dicabut keberkatan hidup. Dalam individu, dalam masyarakat, dalam negara. Tak ada keberkatan. Wa tufqadu al-khairat, dan akan hilang segala kebaikan bila tak ada kerja dakwah. Wa yaksurul fasad, dan kerusakan semakin banyak. Kita apa yang ditulis oleh penulis ini betul-betul berlaku di mana-mana, termasuk di negara kita. Kerusakan semakin banyak tak? Banyak. Kalau kita dengar berita setiap hari berita yang tak baik, berita yang merosakkan. Betul tak? Yang terbaru apa dia? Yang terbaru? Cucu bunuh? Cucu bunuh nenek? Oh, tu bagus lagi, saya belum baca tu. Oh, ada lagi yang lebih baru pada tu. Kat mana tu? Yang saya baca, ada seorang wanita daripada Sarawak. Dia terbang pergi ke Switzerland pada 8 Disember. Jadi orang tunggu di Doha, kawan dia tunggu di Doha, tempat transit tak ada. Tunggu kat Switzerland tak ada.
Lepas tu tengok polis jumpa mayat dibungkus dalam plastik di rumah kosong di Melaka. Dan apa dia? Di Melaka. Kita ada wakil kat sana. Dan mayat tu telah dikenal pasti, tapi nak disahkan dengan DNA. Kemungkinan mayat tu mayat wanita. Dan itu yang keberapa tu? Mungkin yang ke 200, 300. Tak banyak dah. Perempuan dibunuh dengan kejam. Kadang-kadang yang berbunuhnya suami, kadang-kadang bapaknya, kadang-kadang anaknya. Kadang-kadang kekasihnya. Jadi betul lah. Bila lemah kerja dakwah ataupun hilang kerja dakwah, hilang keberkatan dalam hidup. Hilang segala kebaikan dan kerusakan semakin bertambah. Yang baru ni 200 orang yang kena tangkapkan, lelaki. Kita pandai mengeluh je. Teruknya. Tapi kita tahu punca berlaku tu sebab apa? Sebab dakwah tak jalan ataupun dakwah lemah. Dakwah lemah ataupun dakwah tak jalan, puncanya apa? Sebab pendakwah gulam tak cukup. Kan? Sebenarnya saya tak tahulah. Mungkin pendakwah gulam sahaja yang berdakwah di merata-rata. Tapi yang lain mungkin di tempat tertentu. Di masjid, di kelas, di center, kan? Tapi pendakwah gulam ni saya tak tahulah. Mungkin pendakwah gulam saja yang berdakwah di mana-mana. Betul kan? Salah? Betul. Disahkan oleh staf gulam juga. Okey. Kata Imam Ghazali. Imam Ghazali ni setengah orang tak boleh dengar legit kan. Ni hadis palsu semua kan. Tak boleh, kita sebagai pendakwah tak boleh nak tolak semua. Dan tak boleh nak terima semua. Apa yang baik kita ambil, apa yang tak baik kita tolak. Itu sifat pendakwah, kena berlaku adil. Jangan kita benci pada seseorang, kita tolak semua apa-apa yang ditulis walaupun baik. Allah kata apa dalam Quran? Jangan sebab kamu benci pada seseorang ataupun kumpulan ataupun puak menyebab kamu tak berlaku adil pada dia. Sebab apa kamu tolak semua? Saya tak sukalah dalam buku dia ada hadis palsu. Kita tolak semua buku dia, tak betul. Kita tak adil. Kita tak berlaku adil pada dia. Apa dalil? Pendakwa kena tahu dalil. Bukan. Saya bagi makna, kemudian bagi ayat. Ataupun nak saya bagi ayat, peserta terjemah. Nak mana satu? Dua-dua tak nak. Okeylah. Bagi depan. Wala yajrimannakum syada'anu qaumin ala alla ta'dilu. Dah saya bagi depan. Habiskan? Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Apa maksud? Wala yajrimannakum syana'anu qaumin. Syana'a itu kebencian kamu kepada satu kaum. La yajrimannakum. Jangan menjadikan kamu buat dosa. Iaitu apa dosa? Alla ta'dilu. Kamu tak berlaku adil pada orang yang kamu benci. Allah kata i'dilu, berlaku adil. Kenapa? Keadilan itu lebih dekat pada takwa. Bila kita tak adil, kita tak ada takwa ataupun jauh daripada takwa. Kena berlaku adil. Bukan semua orang tu tak betul, semua yang dia cakap tak betul. Dan bukan semua orang tu betul, semua yang dia cakap betul. Yang menentukan betul ataupun salah ialah apa dia? Yang menentukan orang tu cakap betul ataupun salah apa dia? Dalil. Bukan nafsu kita. Aku memang tak suka, tak boleh pakai semua tu. Kita tak berlaku adil. Okey, kita ambil kata-kata Imam Ghazali rahimahullah. Al-amru bil ma'ruf, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar, lau tuwiya
Jikalau kerja dakwah menyuruh yang ma'ruf dan mencegah mungkar dilipat. Wa uhmila dan diabaikan ilmunya, ilmu dakwah dan amalannya la ta'attalat. Akan ta'attalat, terbantuklah an-nubuwah, kenabian. Tapi sekarang ada kenabian tak? Tak ada. Yang ada al-ulama warasatuh. Jadi kerja kenabian terbantu bila dakwah tak jalan. Wad mahalat ad-diyanah, dan agama akan menjadi kacau bilau. Wa ammat al-fatrah, dan kelemahan akan umum, meliputi semua, futur. Wa fashat ad-dalalah, dan kesesatan akan tersebar. Fashat tu mana? Tersebar di kata-kata. Dulu di tempat-tempat jahat. Sekarang kejahatan tersebar dalam rumah. Bahkan kadang-kadang dalam masjid. Buat benda bid'ah dalam masjid kan. Contoh bergendang ke apakah. Semua tersebar. Sebab apa? Tak ada orang mencegah. Wasya'at, dan akan semakin meluas kejahilan. Wastashra al-fasad, dan kerusakan akan merebak. Wa kharrabat al-bilad, dan negara akan hancur. Wa halakal ibad, dan hamba pun akan binasa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini Imam Ghazali cakap bila ni? Bila dia cakap? Masa dia hidup lah. Tahun berapa ni? Tahun lebih kurang 500 hijrah. Sekarang dah 1000 tahun yang lepas dia cakap. Memang berlaku. Okey. Cuba turun. Lagi. Okey. Okey. Wa yad'af, dan akan lemah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, akan lemah indama, ketika mana tastawla 'alal qulub mudahanatul khalq. Tengok. Akan lemah kerja dakwah bila dalam hati dikuasai. Hati-hati manusia dikuasai oleh mudahana. Siapa tu mudahana? Orang kafir, antara sifat orang kafir apa dah? Waddu lau tudhinun. Waddu lau, orang kafir nak sangat sekiranya kamu ni tudhinu, juga adalah daripada perkataan mudahanah, iaitu bertolak ansur ataupun bertoleransi. Bila dalam hati kita ni rasa, alah tak apalah, kita diam je lah kan. Kita tak kacau dia tak kacau kita. Mana daripada situ akan jadi, dakwah akan jadi lemah. Wa yaghlib alan nufus, dan akan mengatasi dalam jiwa manusia ittiba'ul hawa, ikut hawa nafsu, menguasai jiwa manusia. Walinrimas, dan tenggelam dalam syahwat. Bila tu? Bila kita banyak nak meraihkan makhluk. Kan? Tak payahlah, tak payah kecoh-kecoh. Kita buat hal masing-masing. Kita solat, kita pergi umrah, kan? Kita pergi kelas. Okey. Kemudian dia quote kata-kata salaf, ulama salaf, tentang kerja-kerja dakwah. Okey. Turun sikit. Lagi. Okey, dah. Akhassu awsafil mu'minin wal mu'minat. Apa dia akhassu? Awsaf tu sifat-sifat akhas, yang paling khusus. Sifat orang beriman lelaki dan perempuan yang paling khusus, yang paling menonjol. Apa dia? Bukan solat. Tapi sifat mukmin dan mukminat yang paling khusus ialah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Sekarang mana ada kehidupan orang Islam keutamaan dia ialah buat kerja dakwah? Mana ada? Keutamaan orang Islam biasa apa dia? Uruskan kehidupan diri sendiri dan keluarga. Lebih-lebih sikit pergi masjid belajar agama, kuliah maghrib. Betul? Itu bukan sifat paling utama dan paling khusus. Sifat paling utama dan khusus ialah al-amru bil ma'ruf. Apa dalil? Surah At-Taubah. Wal mu'minuna, orang beriman lelaki. Wal mu'minat, wanita-wanita yang beriman. Allah sebut beriman je.
Kalau kita beriman, mesti ada sifat ni. Kalau tak ada, kita belum beriman. Apa dia? Ba'duhum awliya'u ba'd. Sebahagian mereka adalah penolong kepada sebahagian yang lain. Lepas tu, ya'muruna bil ma'ruf. Mereka ni, lelaki ke perempuan yang beriman, ya'muruna bil ma'ruf. Sentiasa. Yang mudarat. Sentiasa menyuruh benda yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar. Dan sentiasa mencegah kemungkaran. Lepas tu baru dia sebut, Allah sebut apa? Lepas ni. Surah At-Taubah ayat 71. Wa yuqimus salat. Mendirikan solat. Jadi solat tu nombor berapa? 2. Maknanya kerja dakwah dengan solat mana lebih penting? Kerja dakwah. Sebab tu yang pertama turun ayat apa dia? Iqra. Lepas tu qum fa'anzir. Kerja dakwah lah tu. Lepas tu baru turun ya ayyuhal muzammil. Itu salat. Itu ayat yang ketiga. Mana mungkin orang tu nak salat kalau kita tak sampaikan dakwah pada mereka. Okey. Cuma di sini Allah sebut sifat orang beriman ni sebelum menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, Allah sebut ni. Ba'dhum awliya'u. Apa maksud tu? Apa maksud? Apa maksud awliya? Penolong tu. Apa maksud? Maksudnya ialah orang-orang beriman ni sesama mereka sentiasa tolong menolong. Dan tak mungkin mereka tolong menolong melainkan ada ukhuwah, kasih sayang. Kenapa tolong menolong ni? Tolong menolong dan berkasih sayang Allah sebut sebelum menyuruh yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Kenapa? Kenapa? Mustahil umat Islam boleh buat kerja dakwah tanpa ada ukhuwah, kasih sayang. Nanti kita akan baca ayat. Allah suruh berdakwah, lepas tu Allah kata jangan berpecah belah. Bila tu Allah larang jangan berpecah setelah kamu buat kerja dakwah. Maknanya selagi mana kita berpecah, mustahil kita boleh buat kerja dakwah. Sebab itulah ini salah satu tujuan kita kumpul ni supaya apa? Supaya kita sesama kita bawa ghulam ni berkasih sayang. Kalau sesama kita dengan pendakwah bahawa kita pun ada masalah, mustahil kita berjaya dalam dakwah. Sebab itulah rukun utama Nabi di Mekah, dakwah selama di Mekah apa dia? Menekankan tauhid. Kenal Allah, cinta Allah, sembah Allah. Yang kedua, ukhuwah. Bila pergi ke Madinah pun, Nabi bina masjid dan Nabi, kerja utama Nabi setelah sampai di Madinah, mempersaudarakan antara sahabat. Sebab tak mungkin Nabi dapat bina negara Islam kalau sahabat saling bercakaran, berdengki dan sebagainya. Tak mungkin. Wajib. Awliya'u ba'dhum awliya'u ba'd. Barulah boleh buat kerja dakwah. Sebab itulah, dengan arti kata lain apa dia? Kalau tidak ada awliya'u ba'dhum, mana mereka berpecah. Bila berpecah, automatik tak ada kerja dakwah. Saya nak tanya realiti dalam masyarakat kita. Berpecah tak? Boleh tak orang yang berpecah tu berpakat buat kerja dakwah? Tak. Kumpulan A hantam kumpulan B. Bila nak buat kerja dakwah? Yang sama-sama dihentam ialah yang dah okey. Betul tak? Yang tak okey, yang syirik, yang kufur, yang tak salat, tak ada siapa peduli. Dakwah tak sampai pada mereka. Sebab orang yang berilmu ni tidak ada ba'duhum awliya'u. Okey. Qala Imam Qurtubi. Dengar apa kata Imam Qurtubi rahimahullah. Imam Qurtubi ni antara ahli tafsir yang terkenal. Dan dia ada kitab. Nama apa kitab dia? Tafsir Qurtubi. Dulu ulama-ulama tulis kitab, dia pun nama dia. Tafsir Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Tabari. Tapi kalau kita tulis buku, tak payah buat nama kita. Sebab kita banyak cedok kan. Ulama dulu tulis daripada buah fikiran mereka sendiri. Bukan cedok.
Okey, apa kata Imam Qurtubi rahimahullah? Akhassu. Apa tadi? Sekhusus-khusus ataupun sifat yang paling khusus, yang paling menonjol bagi orang beriman ialah al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Makna apa tu? Kalau orang Islam tak buat kerja dakwah, sebenarnya dia hilang sifat utama dia. Ada tak ayat fawailul lil musallin? Ada tak? Ada kan? Tapi ada tak ayat wailul lil amir bil ma'ruf wan nahyi anil munkar? Celakalah bagi orang yang suruh yang makruf dan mencegah. Ada tak? Tak ada. Sebab itu kalau buat kerja dakwah, suruh yang makruf dan cegah munkar itu tanda orang beriman. Dah betul. Tapi kalau solat, belum tentu betul. Solat belum tentu betul. Bahkan solat yang betul apa dah? Solat yang betul. Solat yang boleh mencegah kemungkaran. Baru solat itu betul. Kalau dia solat tapi dia tak cegah kemungkaran, solat itu tak betul. Sebab tu Allah kata fawailun. Dan sebab tu Luqman nasihat pada anak dia. Lepas Luqman suruh dia solat, apa Luqman suruh anaknya seterusnya? Aqimis solah wa'mur bil ma'ruf wanha anil munkar. Terus. Mana kenapa lepas solat kena suruh yang makruf? Sebab itulah tujuan solat kamu. Kalau solat tengok munkar tak peduli. Tengok orang tak buat makruf tak peduli. Solat kamu ada masalah. Okey. Kemudian qala Allamah Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Pernah dengar tak nama ni? Pernah. Siapa dia? Ulama Saudi dan sekarang mufti. Kata Syekh Saleh Fauzan, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar min a'zam adalah sifat yang terbesar bagi orang beriman. Sifat terbesar. Bukan solat. Kata, kan solat tiang agama. Kan solat tu rukun Islam. Macam mana pula al-amru bil ma'ruf sifat terbesar? Macam mana nak jawab? Macam mana nak jawab? Faham soalan? Okey. Cuba jawab. Kesan utama solat adalah sebenarnya solat tu bukan matlamat. Solat adalah mekanisme. Bertujuan apa dah? Akhirnya kamu buat kerja dakwah. Solat adalah alat wasilah untuk sambung capai pada tujuan apa dah? Kamu buat kerja dakwah. Mana kalau kamu solat tapi tak buat kerja dakwah, seolah kamu tak solat. Ataupun orang buat sesuatu tak sampai pada tujuan. Okey. Min amri bil ma'ruf anil munkar, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah munkar adalah siapa yang suruh yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran, qawiya imanu, imannya kuat. Kalau orang tanya, Ustaz, macam mana saya nak kuatkan iman? Jawapannya, buat kerja dakwah. Yang tak buat kerja dakwah ni iman dia nipis, imannya lemah. Tak payah cakap banyak. Sebab ada ayat yang mungkin kita akan jumpa nanti. Allah melaknat orang yang tak cegah kemungkaran. Makna apa? Kalau dia Allah laknat, ada iman tak? Tak ada. Okey, qala Syekh Saleh bin Abdul Aziz Ali Syekh. Ini siapa pula? Syekh Saleh bin Abdul Aziz Ali Syekh. Siapa? Awang? Mantan mufti. Apa ni ulama Saudi je? Tak apalah. Kita jangan tengok siapa yang berkata, tapi tengok apa yang dikata. Apa kata Syekh Saleh bin Abdul Aziz? Al-fardu, seseorang itu, iza da'a ila Allah, apabila dia berdakwah mengajak kepada Allah Azza wa Jalla, wa amara bil ma'ruf, dia suruh yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran, bi adabid dakwah, dengan adab-adab dakwah. Jangan sembrono, jangan hentam je.
Dakwah pun ada adab wasyurutuha dan syarat-syaratnya. Ada ilmu, kena berhikmah. Wa bihasbi dan mengikut apa yang diliputi dengannya iaitu ilmu, maka dia akan menguatkan asya' imaniyah, keimanannya dengan kerja dakwah. Ialah bila kita suruh orang buat yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran, syarat pertama apa dia? Antara sebelum kita suruh, kita kena buat. Bila kita buat segala kebaikan, iman kita semakin kuat tak? Dan kita larang pula orang, kita lagi kuat. Iman kita lagi mantap. Tapi kalau kita pun tak buat yang ma'ruf, suruh orang pun tak, iman kita lemah. Okey, saya nak teruskan ke bawah. Kita lompat sikit ya. Okey. Min asari dakwah, daripada kesan berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla, kesan berdakwah ala nafsi, ke atas setiap jiwa seseorang, iaitu an-da'iyah. Sesungguhnya pendakwah kepada Allah Azza wa Jalla yuhibbu ahlal khair. Siapa yang suka mengajak orang buat baik, dia akan suka pada orang yang buat baik itu. Dia akan suka ahlal khair. Wa yu'inuhum, dan dia akan sentiasa membantu mereka. Li'annahu iza ahabba dakwah, kerana dia apabila dia suka dakwah, suka buat kerja dakwah, wa ahabba, dan dia suka nashra dinillah, menyebarkan agama Allah, hobi dia. Pernah tak orang tanya, awak apa hobi? Sebarkan agama Allah. Ada tak orang jawab macam tu? Tak ada. Yang ada apa dia? Memancing, menyelam, mendaki. Okey? Wa ahabba, dan pendakwah juga kesan pada diri dia, dia suka memperbanyakkan kebaikan. Sebab apa? Lagi dia tengok orang tak buat, lagi dia akan suruh. Dan lagi dia suruh orang buat kebaikan, dia sendiri akan buat kebaikan. Dan sebaliknya apa dia? Antara sebab penghalang kita buat kebaikan apa? Kita tak suruh orang. Alasan? Kita tak buat. Jadi sampai bila-bila kita tak buat? Kita jadikan alasan tak berdakwah. Sebenarnya itu alasan iman kita semakin lemah. Fa'indahu hina izin, dan pendakwah ketika itu akan cinta kepada ahli khair, orang yang suka buat kebaikan. Tak kira siapa dia. Tak kira jemaah siapa dia. Parti apa. Selagi mana dia buat kebaikan, kita akan jadi suka pada dia. Sebab kita suka kebaikan. Dan hadis Nabi yang masyhur. Wal mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan bersama di akhirat besok dengan siapa? Ya Allah. Apa maksud tu? Mana kita di akhirat besok kita akan bersama orang yang dia suka. Kalau dia suka orang nakal, orang jahat, dia akan bersama orang jahat di mana? Neraka. Kalau dia suka orang baik, dia akan bersama orang baik di mana? Dan bila dia akan suka orang baik tu? Bila? Bila dia buat kerja dakwah. Bila dia buat kerja dakwah, dia akan sentiasa berkawan dengan orang yang buat baik. Maka dia akan bersama orang tu di akhirat besok. Itu nikmat besar tu. Okey, min asari dakwah. Dari kesan dakwah kepada manusia dalam dirinya juga ialah sesungguhnya pendakwah kepada Allah Azza wa Jalla yash'uru bis sa'adah, akan rasa bahagia. Percayalah. Saya nak tanya. Orang paling bahagia kat dunia siapa? Nabi lah. Betul? Paling bahagia. Kenapa Nabi paling bahagia? Rumah dia kecil je. Rumah dia sempit je. Gelap, sempit, tak ada barang mewah pun tak ada. Dan Nabi biasa lapar, kan? Nabi biasa ikat perut. Balik rumah tanya Aisyah ada makanan? Tak ada, aku puasa. Dan pula sentiasa dimaki setiap hari. Terpaksa sembunyi dalam gua 3 hari 3 malam. Terpaksa berhijrah 10 hari naik unta tengah-tengah panas, diburu oleh musuh. Tiba-tiba Nabi bahagia. Pelik tak?
Kita fikir yang bahagia siapa? Ha? Siapa yang bahagia? Ha? Orang kaya. Yang duduk kat rumah, duduk rumah mewah, kereta mewah kan. Lalu melancong. Ha. Orang paling bahagia ialah orang yang boleh membahagiakan orang. Orang paling bahagia ialah orang yang boleh membahagiakan orang. Itu orang bahagia. Kalau dia bahagia seorang-seorang, dia syok sendiri. Happy tak happy? Okey, dia akan bahagia wa yash'uru bin syirahi sadri. Dan orang buat kerja dakwah akan merasai insyirahi sadri. Apa dia? Ya Allah, lapang dada. Sebab tu Allah puji antara nikmat yang Allah bagi pada Nabi apa dia? Yang nikmat, antara nikmat terbesar yang Allah bagi pada Nabi. Alam nashrah. Bukankah aku lapangkan hati engkau? Ya Allah, lapang hati tu satu nikmat. Sebab tu Allah sebut, alam nashrah laka sadrak. Dan Nabi Musa minta Allah lapangkan hati. Betul? Apa doanya? Rabbi, masa Nabi Musa minta lapangkan hatiku, masa tu Nabi Musa nak buat apa? Ha? Nak berdakwah ke nak melancong? Ke nak ada peperiksaan besok? Subhanallah. Macam mana Nabi Musa minta lapangkan hatiku hanya nak berdakwah? Makna apa tu? Orang berdakwah mesti lapang hati. Dan orang tak berdakwah mesti sempit hati. Jangan cakap banyak. Dia tak peduli apa yang berlaku. Hati dia sempit sebenar. Walaupun kita nampak harta banyak, rumah besar. Hati dia sempit. Kata ulama kata alam nasrah laka sadrak. Kami lapangkan hati engkau sehingga untuk apa ni? Kami lapangkan hati engkau untuk apa? Untuk orang. Hati Nabi lapang untuk orang. Kita lapang untuk, kita tak akan bahagia. Pagi fikir pasal dia. Petang fikir pasal anak. Malam fikir pasal bini. Kan? Besok pun sama. Apa berlaku pada jiran, pada sahabat, dia tak peduli. Orang ni jiwa dia sempit. Lepas tu Nabi, ulama kata, orang yang dilapangkan hati, seperti Nabi, seperti orang duduk di atas bukit. Dia duduk atas bukit, dia nampak apa? Ha? Kalau duduk tempat tinggi, dia akan nampak apa? Ha? Nampak semua orang. Sebab itulah Nabi pergi berdakwah semua orang. Yang dalam rumah, dalam kemah. Sebab Nabi dilapangkan hati seolah Nabi duduk atas bukit. Oh, kan? Orang yang tak berdakwah seolah orang duduk di bawah. Bila duduk kat bawah, dia nampak tak orang keliling dia? Tak, dia nampak siapa? Diri dia je lah. Tengok anak, tengok bini, tengok kereta, tengok kayu golf. Laisa inda da'yah. Tidak ada di sisi pendakwah yang mengajak kepada Allah qaliqun. Rasa risau. Qaliq. Wala raiba. Dan tidak ragu-ragu fi sadrihi. Siapa ada pengalaman boleh ceritalah. Lagi kita buat kerja dakwah, lagi orang yang boleh faham sebab dakwah kita ramai kan, lagi kita seronok. Bahagianya aku. Orang jumpa kita, dia kata, Ustaz, sejak saya dengar kuliah Ustaz ni, banyak masalah saya selesai. Bahagia tak kita kalau kita duduk tempat tu? Bahagia. Besok jumpa orang lain lagi, lusa jumpa orang lain lagi, bahagia. Tapi kalau orang jumpa kita, tengok pun tak, bagi salam pun tak, bahagia tak? Wala bu'da, dan dia tidak jauh daripada sakinah wa tama'ninah. Jiwa dia tenang. Okey. Li'annahu da'a, sebab dia berdakwah. Dan akhirnya, akhir bukan akhir artikel ni. Baru mukadimah ni. Akhirnya, sesungguhnya dakwah, ini memberi ketenangan jiwa lah. Dia nak beritahu, dakwah tu akan menjadi jiwa seseorang tenang. Macam mana dia tak tenang? Nabi kata apa? Kalau kamu berdakwah kepada seorang sehingga dia beriman, seolah kamu akan dapat lebih baik daripada unta merah. Harta paling mahal. Ada 2-3 hari lepas, saya baca berita, kereta Lamborghini ke?
ditahan oleh polis, custom. Sebab tak payah cukai. Kereta 4 juta. Beli kereta mahal, cukai murah tak boleh bayar. Makna apa tu? Tak bahagia. Okey. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar mimma ya'simu minal bala'. Suruh yang ma'ruf dan cegah yang munkar daripada perkara yang melindungi daripada balak. Balak berlaku, musibah berlaku di mana-mana. Betul tak? Yang terbaru di Aceh. Kita tengok, ya Allah, hebat kuasa Allah. Kayu-kayu balak yang besar tu penuh di kampung, di sekolah. Itu musibah kan? Lepas tu saya pula dengar berita, bantuan sehingga sekarang tak sampai. Dan ada yang nak bantu daripada luar pun, kerajaan tolak. Dengar berita. Saya pun pelik kan? Tengok musibah tu. Dalam musibah kena banjir lumpur berhari-hari. Lumpur pula tinggi, kayu balak pula penuh. Datang bantuan, dia tolak. Bantuan tak ada. Musibah tu. Mungkin salah satunya sebab tak buat kerja dakwah. Kalau Qurtubi, kata Imam Qurtubi, setiap negeri, setiap negara, dalam negara itu ada 4 golongan manusia. Maka negara itu akan dilindungi daripada musibah. Kalau ada 4 jenis manusia. 1, imam adil. Imam yang adil. La yazlimu. Imam ni apa maksud? Pemimpin yang adil. Maka negara itu tak akan ditimpa musibah. Kalau ada tu makna pemimpin dia tak adil. Wa alimun. Yang kedua, orang alim ala sabil huda. Yang sentiasa berada di atas jalan hidayat. Musibah tak akan turun. Yang ketiga, wa masyayikh. Syekh-syekh yang sentiasa menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. InsyaAllah negara itu selamat daripada musibah. Semoga kita ni, golongan kita ni, antara sebab negara kita tidak ada ditimpa musibah. Wallahu a'lam. Allah ada sebut satu ayat. Allah tidak akan turunkan musibah ataupun azab selagi mana dalam negara itu ada Allah tak akan binasa turunkan azab mana-mana negara selagi mana negara itu ada pendakwah. Tapi Allah sebut istilah dia pendakwah apa dia? Tengok. Muslihun. Muslihun, kalau soleh, dia baik untuk diri dia. Kalau baik diri dia dan baik untuk orang, dipanggil muslih. Kalau seorang. Kalau ramai, muslihun. Jadi selagi mana ada muslihun dalam mana-mana tempat negara, Allah tak timpakan musibah. Siapa ingat ayat tu? Ayat berapa? Surah Baqarah? Ya 9. Rasa bukan? Rasa bukan? Bukan. Di hujung ada muslihun. Cuba cari. Surah apa? Surah Hud. Hud. Ayat 117. Tulis. Allah tidak akan binasakan mana-mana negeri yang dalam negeri itu ada pendakwah. Muslihun itu pendakwah. Okey. Golongan ketiga apa tadi? Yang kalau ada, Allah tak akan turunkan musibah. Iaitu masyayikh. Guru-guru syekh-syekh yang sentiasa menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Wa yuharriduna, dan sentiasa mendorong manusia untuk menuntut ilmu dan Quran. Tanda buat Al-Quran. Dia sebut khusus tu. Menuntut ilmu dan Quran. Ada pula syekh-syekh yang kata, pelajar tadabbur ni menyesatkan. Sebab dia memang sesat. Golongan keempat, kalau ada Allah tak turunkan musibah. Nisa'uhum. Wanita-wanita mereka masturat. Yang
menutup aurat. Bukannya jenis mastura tu. Yang mastura tu apa dia? Tahu kan? Bukan. Mastura ni yang wanita yang menutup aurat. Yang la yatabarraj. Yang mereka tidak berhias seperti perhiasan orang jahiliah. Kalau ada 4 golongan. Kalau tak ada, maka Allah akan turunkan musibah dalam negara tersebut. Okey. Turun sikit. Dan kita kena yakin bila kita buat kerja dakwah. Apa dia? Allah Azza wa Jalla nasirun. Allah menolong. Jadi jangan risaulah pasal apa-apa keperluan. Sebab bila kita buat kerja dakwah, bukan orang yang tolong. Bukan gulam ad-dakwah tolong. Tapi Allah. Allah menolong orang yang suruh yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Ajilan atau ajila. Apa makna? Cepat ataupun lambat, pertolongan mesti datang. Macam Nabi kita SAW, berapa lama datang pertolongan? Berapa lama datang? Bermula daripada Nabi berdakwah. 23 tu Nabi dah wafat kan? Iza ja'a, apabila telah datang pertolongan Allah, tahun berapa tu? Tahun Mekah dibuka. Tahun berapa? Tahun? Makna dah berapa tahun? 21 tahun baru datang pertolongan. Tapi pertolongan mesti datang. Sama ada cepat ataupun lambat. Nabi Nuh AS berdakwah kan? Datang tak pertolongan Allah? Datang tak? Datang. Mesti datang. Kena yakin. Tapi bila? Setelah 950 tahun. Semua yang beriman naik kapal. Itu pertolongan Allah. Semua yang tak beriman, hancur. Okey. Qala qiwamus sunnah. Berkata qiwam ni penegak sunnah. Imam Asfahani rahimahullah. Yang bagi patut bagi setiap orang iza ra'a mungkaran, apabila dia melihat kemungkaran yanha, wajib dia cegah. Siapa lihat je dia kena cegah, dan dalam masa yang sama ya'taqid, dia kena beriktiqad annallah yansuru, Allah akan tolong dia. Subhanallah. Bila buat kerja dakwah kena ada satu lagi, apa dia? Yakin Allah tolong. Kadang-kadang yang ni tak ada, tu jadi give up tu. Betul tak? Buat kerja 2-3 hari, tak ada orang nak dengar. Buat kerja 2-3 tahun, tak ada perubahan. Sebab apa? Dia tak yakin Allah akan tolong. Okey? Ada Nabi yang berdakwah, tak ada pengikut. Ada kan? Nabi apa tu? Nabi apa? Seorang pun tak ada. Nabi kata di akhirat besok, duduk seorang-seorang je. Tak ada kaum dia. Nabi apa? Tak tahu. Tak tahu, saya pun tak tahu. Tapi yang penting ada hadis. Nabi kata di akhirat besok ada Nabi duduk seorang-seorang. Okey. Yang duduk seorang-seorang berdakwah ni tak ada pengikut. Allah tolong tak? Allah tolong tak? Tolong macam mana tak ada pengikut? Allah tolong? Allah tolong diri dia, dia selamat, dan Allah tolong diri dia, dia terus istiqamah berdakwah walaupun tak ada pengikut. Itu juga pertolongan. Kita kadang-kadang bukan tak ada pengikut, ada, cuma tak bertambah. Kita pun dah, bila nak datang pertolongan Allah? Betul tak? Sebenarnya pertolongan Allah juga dalam bentuk kita terus kuat berdakwah dan sabar. Apa dalil? Kena yakin Allah tolong. Apa dalil? In tansurullah yansurkumullah. Yansurkum. Allah tolong kamu. Bila tu Allah akan tolong? Kadang-kadang Allah tak tolong kita sebab tak cukup syarat. Bila ni? Allah akan tolong kamu. Bila? Bila kamu betul-betul ikhlas. Tolong agama Allah. Kalau tak ikhlas, campur-campur kerana Allah, campur-campur kerana kebetulan kerja, Allah tak akan tolong.
Okey. Terus sikit. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wajibun kifai. Suruh yang ma'ruf dan cegah yang munkar adalah wajib. Apa makna kifai? Kifayah. Fardu kifayah. Apa makna fardu kifayah? Ha? Apa makna fardu kifayah? Kalau orang tanya, apa hukum dakwah? Kita tahu, oh, dakwah ni fardu kifayah. Apa makna fardu kifayah? Kalau ada sekumpulan orang lain buat, yang lain tak berdosa. Betul? Jadi boleh tak kita nak pakai kaedah, orang dah buat, aku tak payah buat? Boleh tak? Kenapa tak boleh? Ha? Kenapa tak boleh? Ha? Tapi orang lain dah buat dah. Contohlah orang lain dia kata, gulam dakwah dah buat dah, kita tak payah, kita dah lepas dosa. Boleh tak pakai hujah tu? Tak boleh. Bukankah itu makna fardu kifayah? Macam solat jenazah kan? Kalau ada 5 orang solat, kita tak solat, berdosa tak? Tapi selagi solat jenazah tak disolatkan, kita tak solat, berdosa tak? Siapa lagi berdosa? Semua orang. Selagi jenazah tak disolatkan. Okey, yang ni macam mana ni? Ha? Sebab ramai lagi yang buat kemungkaran. Okey, tujuan buat kerja dakwah nak hapuskan, tapi kemungkaran belum terhapus. Pakas makin, mana kewajipan kamu tak lepas. Sebab itulah, solat jenazah, bila kita tak berdosa? Bila jenazah telah disolatkan, tapi selagi tak disolatkan, kita berdosa. Okey, dakwah ni tujuan apa dia? Nak tegak kebenaran. Dah tertegak ke belum? Kita tetap wajib. Okey. Dakwah kepada Allah dan suruh yang ma'ruf dan cegah yang munkar dan berjihad semuanya furud ataupun fardu kifayah. In qama bihi, sekiranya telah melakukan dengannya orang yang yakfi, orang yang cukup untuk buat kerja dakwah, saqatal ismu, gugur dosa orang lain yang tak buat. Fa illam yakun, tapi sekiranya dakwah tidak berlaku, maka tidak dilakukan oleh orang yang mencukupi, maka semuanya akan mendapat nasib habuan masing-masing. Mana masing-masing buat dakwah, dia akan dapat apa yang dia buat. Tapi kata penulis ni, ini siapa pula ni? Allamah Ibn Baz. Siapa pula Ibn Baz? Ha? Ni confirm ni. W ni. Tak apalah, biar dia nak cakap. Yang penting kita quote kata-kata yang betul. Sebab kita nak ambil kata-kata orang dia tak ada pun. Kan? Tak jumpa cari. Yang orang dia cerita pasal apa? Pasal zikir, pasal amalan. Kerja dakwah mana ada? Okey. Jadi kata Syekh bin Baz rahimahullah, dia bagi tahu kerja dakwah fardu kifayah. Tetapi dia kata apa? Nak takkid, kami yakin annahu ma qama ahad. Sehingga sekarang tak ada orang buat kerja dakwah. Buktinya apa? Kemungkaran terus berlaku, bahkan semakin, makna dakwah belum berjalan sebenar. Kalau dakwah berjalan, paling-paling kurang apa dia? Kalau tak hapus kemungkaran, paling-paling kurang. Betul tak? Tapi sekarang kemungkaran semakin merebak. Mana kerja dakwah macam tak berjalan. Okey. Maka dia kata apa? Yang patutlah bagi setiap talibu ilmin. Wajib bagi setiap penuntut ilmu an yaquma bima, menegakkan, melakukan apa yang yastati' dia, apa yang dia mampu daripada dakwah kepada Allah, wa taujih, dan menuju kepada dakwah, wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil, mengikut hasaba taqatihi, mengikut kemampuan dia. Sebab kata Syekh bin Baz, aku rasalah sekarang kerja dakwah tak berlaku, maka setiap orang yang berilmu wajib buat kerja dakwah mengikut kemampuan. Apa dalil? Fattaqullah
mastata'tum. Takwalah pada Allah sekadar yang kamu mampu. Tak boleh bagi 10 ayat, bagi 20 ayat. Surah At-Taghabun. Fala yang bagi, maka tidak patut lahu bagi orang yang menuntut ilmu berkata. Tak patut. Orang yang menuntut ilmu berkata ataupun mendakwa annas kamu. Orang ramai dah buat kerja dakwah. Ataupun di sana ada ulama-ulama. Kenapa? Sebab ayat-ayat itu adalah talbisu iblis. Yang cakap tak payah buatlah, orang lain dah buat, itu ayat iblis. Syaitan paling nak apa dia? Jangan buat kerja dakwah. Ni. Kerja iblis apa dah? Liyusabbitan nas, supaya manusia rasa lemah, rasa malas nak buat kerja dakwah. Itu. Siapa-siapa yang malas buat kerja dakwah, dia telah dirasuk oleh iblis. Okey. Sekarang dia nak sebut tarku meninggal al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Apa kesan dia? Tak buat kerja dakwah. Antaranya ialah antara penghalang ijabatul doa. Tak buat kerja dakwah antara sebab doa tidak dimakbulkan. Qala Syekh Nasir bin Sa'ad Asy-Syathri. Ini saya tak tahu. Ulama mana ni? Dia ulama Mesir lah. Kita sangka baiklah. Dia ulama Mesir. Qad dallat nusus. Kata Syekh ni, nusus-nusus dalil-dalil telah menunjukkan bahawa hunaka asbab. Di sana banyak sebab-sebab. Liman'i ijabati doa. Yang menghalang daripada doa dimakbulkan. Antaranya apa dia? At-tawassu' fil ma'asi. Maksiat semakin meluas. Semakin banyak dia buat maksiat, semakin doa tak dimakbulkan. Dan juga antara sebab penghalang doa dimakbulkan, tarku. Meninggal al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Okey, terus sikit. Okey, ini ada orang salah guna ayat Quran. Surah Al-Ma'idah ayat 105. Apa dia? Cuba baca. Cuba terjemah. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang beriman. Alaikum. Allah kata ke atas kamu anfusakum. Ke atas kamu jaga diri kamu. La yadurrukum. Tidak akan memudaratkan kamu man dalla. Apabila siapa yang sesat tidak akan memudaratkan kamu. Bila tu? Izah tadaitum. Apabila kamu dapat hidayah. Faham? Boleh faham? Maknanya, ada orang salah faham ayat Quran. Allah kata apa? Kamu jaga diri kamu. Yang buat maksiat, yang buat mungkar tidak akan mengganggu, memudaratkan kamu. Sebagaimana kamu dapat hidayah. Jadi dia guna ayat ni, tak payah buat kerja dakwah. Sebab Allah kata, jaga diri kamu je. Kemungkaran di luar tak akan memberi kesan pada kamu. Boleh faham? Boleh faham? Jadi fahaman tu betul ke salah? Kenapa salah? Penting kan? Tapi Allah kata, kalau tak buat, siapa yang sesat tidak akan memudaratkan kita. Jadi tak payah buatlah. Macam mana Ukasha? Betul. Ahsanta. Allah kata, bila kamu dapat hidayah, barulah orang yang sesat tak akan memudaratkan kamu. Apa maksud kamu dapat hidayah? Hidayah Allah termasuk buat kerja dakwah. Sebab tu tak buat kerja dakwah, Allah laknat. Boleh faham? Jadi kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, annahu qala, Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata dalam khutbahnya yang diucapkan satu hari, ayyuhan nas, wahai manusia, innakum, sesungguhnya kamu membaca ayat ni, surah Al-Ma'idah ayat 105. Wa tu'awwilunaha, dan kamu mentakwilkannya ala khilafi, yang berbeza dengan maksud ayat. Kamu menukar maksud ayat tu. Boleh faham? Sebab apa? Wa inni sami'tu, sebab aku dengar Rasulullah SAW yaqul bersabda, aku dengar Nabi bersabda, ma min qaumin, tidak ada satu kaum
amilu bil ma'asi, yang tidak ada satu kaum yang melakukan maksiat, wa fihim, dan di kalangan orang yang buat maksiat itu ada man yaqdir, orang yang mampu, berkuasa, an yungkir alaihim, mencegah kemungkaran mereka. Falam yaf'al, tapi dia tak buat. Apa Nabi kata? Illa yushaku, melainkan hampir-hampir, an ya'ummahumullah bi'azabin min indi. Hampir-hampir orang tu akan ditimpa azab oleh Allah. Sebab apa? Dia tengok kemungkaran, dia mampu nak cegah tapi tak buat. Nabi kata, kamu hampir-hampir ditimpa azab. Makna apa tu? Inilah maksud ayat Quran sebenar. Kamu dapat hidayah bermakna kamu cegah. Kamu buat kerja dakwah. Bila tak buat kerja dakwah, kamu belum dapat hidayah. Maka mudarat maksiat akan memudaratkan kamu. Okey, qala Abu Darda. Kata Abu Darda, kita tahu ini sahabat Nabi kan, radhiyallahu anhu. La ta'murunna bil ma'ruf. Hendaklah kamu sesungguhnya kena suruh yang ma'ruf, walatan hunna, dan hendaklah kamu mencegah kemungkaran. Ataupun la yusallitannallahu alaikum sultanan zalim. Allah akan menghantar pemerintah yang zalim menguasai kamu. Maknanya, sama ada kamu buat kerja dakwah, ataupun tak buat kerja dakwah, Allah hantar siapa? Pemimpin yang zalim. Dah ada ke belum? Dah ada ke belum? Wallahu a'lam. La yajillu. Pemimpin yang zalim tidak akan memuliakan yang tua. Yang tua pun dia tangkap, dia penjara. Wala yarhamu saghirakum. Pemimpin zalim juga tidak ada rahmat kepada yang kecil. Wa yad'u alaihi khiyarukum. Dan orang yang baik di kalangan kamu berdoa. Fala yustajabu lahum. Allah tak makbulkan doa. Walaupun dia orang yang soleh. Sebab apa? Tak buat kerja dakwah. Wa tastansiruna. Dan kamu minta pertolongan. Fala tunsurun. Kamu tak ditolong. Wa tastaghfiruna. Kamu minta ampun. Fala yughfar lakum. Kamu tak diampunkan oleh Allah. Sebab apa? Sebab kamu jahat. Bukan. Sebab kamu tak buat kerja dakwah. Siapa cakap tu? Abu Darda, seorang sahabat Nabi yang pasti dia lebih faham apa maksud ayat tersebut. Okey, kata Allah Ta'ala, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَةً. Ayat ini kita biasa terdebur. Cuba terjemah. Takutlah. Fitnah apa dah? Fitnah di sini maksud apa? Musibah ataupun azab. Takutlah musibah ataupun azab yang tidak akan menimpa orang-orang yang zalim di kalangan kamu secara khusus. Tapi akan menimpa juga orang yang soleh. Bila tidak ada muslih, pendakwah. Surah Anfal ayat 5. Kata Hafiz Ibn Katsir rahimahullah. Ini Hafiz Ibn Katsir bukan ulama Saudi ya. Dia siapa? Masa dia hidup Saudi belum ada. Fi riwayatin, daripada riwayat daripada Ibn Abbas dalam mentafsirkan ayat ni. Kata Ibn Katsir, dia quote kata-kata Ibn Abbas yang mentafsirkan ayat ni. Wattaqu fitnatan la tusibanna. Apa dia? Iaitu amarallahu al-mu'minin, Allah memerintah orang beriman, Allah perintah orang beriman supaya jangan yuqirru al-munkar. Jangan yuqirru apa dah? Mengikrar, mengesahkan kemungkaran baina zahrainihim, yang ada di hadapan. Allah nak begitu ayat ni, jangan bila ada musibah kemungkaran, jangan kamu menjadi orang yang mengiyakan kemungkaran. Kalau kamu mengiyakan kemungkaran ataupun kamu tak cegah, sebenarnya bila tak cegah bermakna apa juga? Kita setujulah. Anak kita tak solat, kita tak tegur, bermakna apa tu?
Kita setujulah. Faya'ummuhum, maka kesannya apa? Allah akan menimpa mereka azab secara ya'ummu. Apa dia? Umum. Ni, bukan kena pada orang zalim sahaja, tapi umum. Sebab itulah kisah Nabi Yunus. Nabi Nuh AS. Bila Allah nak turunkan azab di tempat dia, apa Allah buat? Nabi Lut. Isteri dia bukan setakat tak cegah kemungkaran, tapi penyokong kemungkaran. Bila Allah nak turun azab di tempat tu, apa Allah buat? Allah suruh Nabi Lut keluar. Kenapa? Sebab Nabi Lut mencegah dia kena diselamatkan. Tapi isteri dia tak mencegah, bakal reda dengan kemungkaran. Allah kata, biar dia dekat situ. Kamu keluar. Aku akan turun azab di rumah ni. Nampak? Jadi yang selamat siapa? Yang mencegah. Dan ini tafsir Hasan Jiddan. Qala Bilal bin Sa'id. Tengok kata Bilal bin Sa'id. Boleh ikut kata-kata ni. Innal ma'siyah, sesungguhnya maksiat iza ukhfiyat lam tadurru illa sahibaha. Sesungguhnya maksiat apabila ukhfiyat, apa dia? Dilakukan secara sembunyi. Dia buat seorang-seorang. Lam tadurru, maksiat itu tidak akan memudaratkan kecuali pelaku dia. Orang lain tak akan memberi terkesan dengan maksiat dia. Bila tu? Bila dia buat secara senyap. Faiza a'lanat. Tapi bila dia buat maksiat secara, dia iklankan, dia umumkan. Walam tughayyir, dan tidak dicegah. Maka ad-darrat al-amah, akan memberi kesan kepada orang ramai. Betul tak? Mula-mula 2-3 orang pelajar merokok. Tak ada siapa larang. Lama-lama jadi 30. Lama-lama jadi 60. Okey, kata Yahya bin Abi Kasir. Turun lagi, kita skip. Okey. Kata Imam Ibn Arabi rahimahullah. Az-Zunub, kita ambil buku sebelah kan? Buku sebelah. Tapi sepatut start buku apa tadi? Tak mula tadi. Kalau ikut jadual, mula 9 suku kan? Jadi saya mula lewat, saya kena habis lewat kan? Kata Imam Ibn Arabi, zunub apa dah? Dosa-dosa antaranya ialah ma yu'ajjilullah uqubatu. Ada setengah dosa, Allah segerakan hukum di dunia. Wa minha, dan ada setengah dosa, ma yumhilu biha ilal akhirah. Allah tangguh sampai ke akhirat. Dia buat maksiat, ataupun dia tak juga maksiat, sihat walafiat sampai mati. Tapi Allah hukum di akhirat. Wasukut, dan diam alal munkar, tapi diam daripada perkara munkar, tata'ajjalu uqubatu fid dunia. Allah hukum terus cash kat dunia, bukan di akhirat. Caranya apa? Binaqsil amwal, dengan kurang harta. Kadang-kadang kurang harta ni maksud dia apa? Harta banyak tapi kurang, iaitu sentiasa rasa tak cukup, itu kurang harta. Tamak lagi tamak. Sebab tu bila dia tamak, mana harta dia tak cukup. Kenapa dia rasa macam tu? Sebab sukut alal munkar. Kadang-kadang kemungkaran berlaku dalam rumah dia, bini dia tak tutup aurat, anak dia, kan? Maka dia rasa sentiasa tak cukup. Wal anfus, dan kematian, was samarat, dan kurang buah-buahan. Okey. Qala Hafiz Ibn Hajar rahimahullah. Kata Hafiz Ibn Hajar rahimahullah, ini ulama hadis, dan dia ada satu kitab hadis yang terkenal. Dia mensyarah kitab hadis yang terkenal. Apa nama kitab dia? Fathul Bari. Fathul Bari itu kitab
Hadis syarah kepada kita hadis Sahih Bukhari. Dia ulas hadis Nabi ni. Kata Nabi SAW, Iza anzalallah biqaumin, apabila Allah turun kepada satu kaum azab. Asabal azabu, maka azab itu akan menimpa man kana fihim, siapa yang ada di kalangan orang yang buat dosa tu. Semua bu'isu, kemudian mereka diutus, dibangkit mengikut amalan mereka. Apa maksud? Ada satu hadis yang sahih, tentera Abraha. Dia pergi ke Mekah nak buat apa? Nak buat mungkar, nak robohkan. Tapi dalam kumpulan tentera Abraha ada yang dah pergi nak berniaga. Kan? Jadi Aisyah tanya pada Nabi, yang pergi berniaga tu, dia bukan nak pergi roboh Kaabah. Dan ada yang nak menjual tu, dia tak tahu pun tujuan tentera Abraha nak hancurkan. Tapi bila Allah turun burung, ababil, semua yang kena. Yang menjual pun kena, yang jual sate pun kena. Maka Nabi jawab apa? Sedangkan kawan tu tak tahu pun, bukan buat mungkar. Dia nak menjual, cari makan. Nabi jawab apa? Kenapa bila burung serang, kena semua sekali? Ha? Siapa tahu? Wow. Nabi jawab ni. Bila Allah turun azab, semua kena. Sama dia nak buat muka ke ataupun tak, semua kena. Sebab dia duduk kat situ. Tapi, bila Allah bangkitkan, Allah bangkit mengikut amalan dia. Mengikut amalan dan niat. Kalau kamu pergi ikut tentera bergajah, sebab nak berniaga, Allah bangkitkan berdasarkan niat. Bukan niat nak serang Kaabah. Boleh faham? Ini orang yang apa ni? Orang yang duduk bersama orang maksiat. Fakaifa biman dahana. Bagaimana pula dengan orang yang apa tadi dahana? Dia toleransi ataupun meraihkan. Tak payahlah kita tegur-tegur ni kemungkaran. Kita railah. Orang tua dia nak mati dah. Kompromi pun boleh lah. Waddu lau tudhinu fayudhinun. Maka ini untuk orang yang ada bersama, dia tak tahu pun maksiat. Tapi bila timpa musibah, kena semua. Bagaimana pula dengan orang yang meraihkan orang yang buat maksiat? Fakaifa biman radya. Bagaimana pula dengan orang yang redha dengan kemungkaran? Fakaifa biman a'ana. Bagaimana pula dengan orang yang a'ana, membantu pula maksiat. Orang suruh kita beli. Kalau kamu pergi Mekah, beli apa dia? Beli apa? Benda-benda yang tak elok kat Mekah. Kayu kokar kan? Kayu kokar tu mungkin kita tahu tujuan dia kan? Dia nak puja kayu tu. Kita pun beli. Aku tak belikan, dia kata putus hubungan sahabat ni. Dia pun beli. Itu makna dahana. Sama. Nas'alullah as-salamah. Kita mohon. Okey, kita sikit lagi. Boleh sikit lagi ya? Boleh? Ada yang nak tidur ke? Kalau nak tidur, kita tidur dulu. Nanti kita bangun pukul 1 sambung. Okey, daripada Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengar hadis Nabi. Wallazi nafsi biyadi, Nabi bersumpah. Nabi sumpah dengan apa ni? Dengan yang bukan dengan diri dia. Boleh tak bersumpah dengan diri kita? Demi diriku boleh. Syirik. Manusia tak boleh bersumpah selain dengan nama Allah. Hadis ini Nabi bersumpah dengan siapa ni? Allah. Demi Tuhan yang jiwaku di tangannya. Mana bersumpah dengan Allah. La ta'murunna. Tengok Allah. Nabi guna lam harfu taukid, nun harfu taukid. Dua. Pasti hendaklah kamu menyuruh yang ma'ruf. Pasti hendaklah kamu suruh yang ma'ruf. Walatan hawunna, dan hendaklah pasti kamu mencegah mungkar.
ataupun pilihan yang kedua. La yushikanna Allah an yab'asa 'alaikum iqaban minhu. Hampir Allah akan mengutuskan ke atas kamu iqab. Iqab apa dia? Balasan, azab. Semua kemudian bila Allah timpakan azab, tad'unahu, kamu berdoa minta Allah hindarkan azab tu yang dah turun. Fala yastajibu. Allah tak akan makbul. Boleh faham? Saya bagi contohlah. Contohlah, katalah. Ini contoh, orang Sumatera ditimpa musibah, banjir seluk kan. Puncanya contoh. Puncanya dia tak cegah mungkar. Bila timpa musibah, dia berdoa, ya Allah, bantulah kami. Allah tak akan bantu. Saya tak tahulah sebab kita dengar berita bantuan daripada Emirates. Berapa tan beras kerajaan tolak. Kan? Saya takut ni. Allah halang bantuan tu sampai. Dia minta bantuan. Dah berdoa, Allah tak makbulkan. Boleh faham? Jadi Nabi bagi pilihan. Dengar komen Imam Mubarakfuri rahimahullah terhadap hadis ni. Imam Mubarakfuri ni siapa? Siapa tahu? Penulis syirah. Nama buku? Ar-Rahiqul Makhtub. Oh, dia orang India. Dia Rabita Alam Islami, OIC. Tahu OIC? OIC. Bila OIC buat pertandingan karangan sirah, dia orang India. Dia masuk pertandingan, dia menang. Nombor 1. Orang India. Kalah orang Arab. Dia komen pasal hadis Nabi. Maknanya apa? Wallahi, demi Allah. Inna ahadul amrayni waqi'un. Salah satu daripada dua perkara mesti berlaku. Apa dia? Imma, sama ada al-amru wa nahyu minkum. Sama ada kamu suruh yang ma'ruf dan cegah yang munkar. Ataupun inzalul azab min rabbikum. Allah turunkan azab. Salah satu je. Boleh faham? Dia nak ulas hadis Nabi itu. Nabi kata apa tadi? Hendaklah kamu suruh yang ma'ruf, cegah yang munkar. Atau kalau tak buat, azab. Salah satu je. Kita kata, dalam negara kita tak ada orang suruh yang makruf, cegah yang munkar, tapi tak ada azab pun. Tak. Azab dia tak ada. Sebab yang cakap ni siapa? Nabi. Cuma azab tu dalam bentuk yang lain. Apa dia bentuknya? Antara bentuk azab yang paling bahaya, apa dia? Azab dari musibah dari segi agama. Yang ni lagi bahaya sebab orang tak perasan. Hati keras. Betul tak? Dia baca Quran, tak baca Quran sebulan, tak rasa bersalah. Dia tak pergi masjid bertahun-tahun, dia tak rasa bersalah langsung. Dia buka aurat setiap hari, tak rasa bersalah. Itu musibah Allah timpa. Itu sebenarnya lagi bahaya sebab dia tak perasan. Okey. Qala Alama As-Sa'di rahimahullah. Ni ulama mana pula awak? Mesir? Bukan Saudi. Syekh Sa'di. Tak apalah khilaf. Ada kata Mesir, ada kata Mesir, ada kata Saudi. Okey. Tengok kata Syekh Sa'di. Innama sesungguhnya adalah sukut. Apa makna sukut? Diam. Anil munkar, daripada munkar. Dia dengar je, lepas tu tak cegah pun. Biarlah dia orang kan. Nanti dia tangguhlah dia akhirat besok. Ma'al kudrah. Sedangkan dia kudrah, ada kemampuan nak cegah. Tapi dia tak cegah. Dia diam, sukut. Maka kata Syekh Sa'di, mujiban, wajib ditimpa ukubah balasan oleh wajib. Sebab Nabi bagi tahu salah satu je. Sama ada kamu buat kerja dakwah ataupun azab turun. Salah satu je. Itu bermakna kalau tak buat, wajib ada balasan. Saya okey je Ustaz. Saya walafiah umrah pun 10 kali dah. Mana ada balasan? Okey. Kita pergi seterusnya.
Okey. Ini poin yang penting ni. Wujud al-ma'asi, adanya maksiat-maksiat. Ma'asi ni jamaah plural. Kalau satu maksiat. Adanya maksiat-maksiat ma'a adami ingkariha dan tidak ada pencegahannya, kesannya apa dia? Tadi dia sebut apa kesan? Doa tak makbul dan Allah turunkan azab. Kan? Ini kesan yang lain, iaitu menjadikan orang yang jahil, yazunnu, menyangka annaha mustahsanah. Bila kemungkaran berlaku dan tak ada pencegahan, akhirnya orang jahil yang buat kemungkaran ataupun yang melihat, dia rasa apa? Benda yang salah tu betul. Betul tak? Saya pernah ceritakan, saya pergi satu tempat. Dia di atas kubur tu, dia belaga ayam. Dan tempat dia belaga ayam tu, atas kubur betul-betul, dalam kepuk tu. Dan kubur tu tepi sekolah. Di sekolah tu ada cikgu, ada guru besar, ada ustaz. Ramai pula tu. Dan tak jauh daripada kubur ada masjid. Bila kita cuba cegah, dia marah kat kita. Makna apa? Dia anggap benda tu biasa. Sebab apa? Ustaz duk lalu tiap hari pergi sekolah, tak kata apa pun. Patut imam masjid pun ada. Betul tak? Ustaz datang tak ada kata apa pun. Makna apa yang kami buat adalah betul. Oh, bahaya tu. Sama juga yang buat bid'ah. Kalau dah sekian lama kita tak tegur, tiba-tiba kita tegur sekarang. Dia kata apa? Kamu yang buat benda baru. Kami dah lama dah. Nenek moyang kami lagi. Betul tak? Itu antara bahaya tak cegah kemungkaran. Kadang-kadang anak kita buka, contoh, anak kita buka arak 10 tahun. Lepas 10 tahun baru kita cegah. Dia kata apa? Mak, salah ke saya pakai? Salah lah. Kalau salah, kenapa tak tegur hari pertama? 10 tahun mak tak tegur. Makna apa? Saya rasa betul lah. Betul tak? Semua tu dia rasa betul, puncanya tak cegah. Bahaya tu. Jadi dia kata apa? Maksiat ma'atakarrudiha, bersama diulang-ulang dan keluarnya daripada kesir, kebanyakan manusia, dan tidak ada pencegahan daripada ahli ad-din, orang beragama dan berilmu. Maka yazunnu, akan menyangka orang yang buat maksiat, annaha laisat bimaksiat. Itu bukan maksiat. Kamu jangan memandai-mandai. Saya buat, bapa saya buat, atuk saya buat. Mana ada maksiat? Warubbama. Dan mungkin orang yang jahil akan menyangka dia adalah ibadat. Betul tak? Apa salahnya kita berzikir? Cuma ada gendang sikit je. Kita duduk kat kubur, kita baca Quran. Betul tak? Wa ayyu mafsadah. Dan kerusakan apa yang azam, yang paling, apa lagi kerusakan yang paling besar daripada i'tiqad, meyakin bahawa apa yang Allah haram adalah halal. Boleh faham? Kerusakan apa lagi yang lebih besar bila orang anggap benda haram adalah halal. Benda bid'ah adalah sunnah. Betul tak? Apa lagi kerusakan lebih besar pada itu? Punca semuanya, tidak ada pencegahan. Bila kita sedarkan, kita tak boleh duduk diam. Tak boleh relax. Okey, yang ini kita sambung kemudian. Saya tak tahu habis baru ke tak. Cuba turun lagi. 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 Talbisu iblis. Talbisu iblis. Apa dah? Nak terjemah apa? Talbisu iblis. Tipu daya iblis ke atas orang yang menyuruh yang makruf dan mencegah yang munkar. Yang dah buat kerja dakwah pun ada juga tertipu dengan iblis. Bagaimana tu? Qala Imam Ibn Jauzi rahimahullah,
yalbas iblis. Iblis menipu ke atas ba'di al-muta'abbidin. Iblis menipu kepada setengah orang yang suka beribadat. Fayara. Maka orang ni akan melihat mungkar. Wala yungkiru. Dan dia tidak akan mencegahnya. Wa yaqul. Dan dia kata apa? Dia akan berkata, innama ya'muru wa yanha man qad saluha. Sesungguhnya yang patut menyuruh yang ma'ruf dan mencegah ialah orang yang dah soleh. Aku jahil, bukan kerja aku. Wa ana laisa bisalih. Aku bukan orang yang soleh. Aku orang jahat. Macam mana nak buat kerja dakwah? Fa kaifa amuru ghairi? Bagaimana aku nak suruh orang lain sedangkan aku jahil? Tengok ayat iblis. Kita rasa, betul lah. Kamu jahil, kamu tak ada ilmu, macam mana nak berdakwah? Rupa-rupa itu adalah talbisu iblis. Wahaza ghalat. Ini adalah salah. Ya anau kenapa? Kerana yajibu alaih, wajib ke atasnya menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Walau kanat tilkal maksiyah fi. Walaupun maksiat itu ada juga kat dia. Ini kita mungkin salah faham sepuluh ni. Bila aku tak buat, aku tak boleh suruh orang. Tak, kena suruh juga. Illa annahu mata, melainkan bila dia mengingkari, dia kena sebutlah. Yang aku ni buat juga. Kenapa? Bila orang buat maksiat, dia tengok orang buat maksiat, dia kena cegah maksiat orang lain buat. Sebab kalau dia tak cegah, dia buat dua dosa. Dosa pertama, dia sendiri buat maksiat. Dosa kedua, itu dosa lain tu. Ya Allah cela, kenapa kamu suruh orang tapi kamu tak buat? Sebenarnya Allah bukan cela kerja dakwah kamu. Allah cela apa dah? Kamu tak buat apa yang kamu boleh faham? Ada setengah orang dia kata, saya tak berdakwah sebab saya pun buat maksiat. Tak. Dakwah kewajipan lain. Kamu tinggal kemungkaran, kewajipan lain. Boleh faham? Mayyit al-ahya. Al-ahya orang hidup, mayit orang hidup yang mati. Mayat hidup. Mayat hidup. Kita bila sebut mayat hidup, kita ingat apa? Orang yang dalam kubur bangun kan? Tak, dia tak payah bangun. Sebab ni belum masuk kubur ni. Mayyitul ahya, orang hidup yang mati. Siapa ni? Ya Allah. Allazi la yunkiru munkar. Yang tak mencegah kemungkaran, sebenarnya dia mayat hidup. Mayat hidup. Jadi kita nak jadi mayat hidup ke ataupun orang hidup yang hidup? Tengok, Su'ilah Huzaifah, sahabat Nabi ditanya radhiyallahu anhu, an mayyitil ahya. Siapa yang dikatakan mayat yang hidup? Siapa tu? Kata, ini jawapan Huzaifah. Kod kata-kata dia. Iaitu allazi la yunkirul munkar biyadihi wala bilisanihi wala biqalbihi. Orang yang tidak mencegah kemungkaran sama ada dengan tangan ataupun lidah ataupun hati. Orang ni sebenar mayat hidup. Mana contohlah suami, anak tak solat, bini bukan orang, dia tak cegah. Suami tu apa? Mayat hidup. Boleh kita isteri cakap pada suami, abang ni sebenarnya dah mati ni. Cakap betul-betul tak betul. Sebab abang tengok anak-anak buat muka, abang tak kata apa. Abang sebenarnya dah mati hati. Ini hakikat orang yang tak cegah kemungkaran. Hati dia tak ada dah. Okey, saya nak sebut satu lagi poin ya. Boleh malam ni, lepas ni boleh tidur lah sampai subuh Tak bangun tajuk pun tak apa Okey, terus sikit. Ada satu poin yang saya nak sebut. Yang tadilah, kita tak banyak ilmu. Kita pun banyak dosa. Boleh, kena juga tak buat dakwah. Ataupun tak payah, baru sehingga kita sempurna. Jawapannya? Awang, kena buat ke tak payah? Kena buat. Apa dalil? Apa dalil? Nanti orang baca ayat, lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu atamuruna an-nasi bil birri wa tansawna anfusakum. Okey.
Turun lagi. Ini dia bagi tahu. Ghuraba. Ghuraba apa dah? Jamak kepada yang Nabi kata apa dia? Ja'al Islamu ghariban. Islam datang dalam keadaan pelik. Wa sayaudu, dan akan balik datang semula dalam keadaan orang tengok Islam tu pelik. Maka Nabi kata fatuba lil ghuraba. Bertuahlah kepada orang yang gharib, yang pelik. Okey, sekarang kita nak tahu siapa ghuraba ni yang Nabi puji, bertuahlah. Siapa? Qala Allama Ibn Baz rahimahullah. Al-ghuraba ialah allazina yuslihuna inda fasadin nas. Orang yang suka membaiki, suka buat kerja dakwah ketika mana orang ramai rusak. Itu al-ghuraba. Wa yuslihuna, dan yang suka membaiki apa yang dirusakkan oleh manusia. Itu dia panggil al-ghuraba. Bil ma'ruf wal bil amri bil ma'ruf wan nahyi anil, ya Allah. Nabi kata apa? Fatubah, beruntunglah orang yang ghuraba. Kalau nak jadi orang yang beruntung, kena buat kerja dakwah. Turun sikit. Tak jumpa lagi poin tu. Lagi? Selesai. Lagi? Kejap. Okey. Ni. Okey, dah. La yushtarat. Tidak disyaratkan fil amir, kepada orang yang menyuruh yang ma'ruf dan mencegah mungkar, an yakuna kabilul hal. Kamil apa dah? Tak disyaratkan orang yang nak buat kerja dah sempurna ilmunya, akhlaknya. Tak, bukan syarat. Kata Imam Nawawi rahimahullah, ulama dalam mazhab Syafi'i. Kita mazhab Syafi'i. Kita ambil kata-kata ulama Imam Syafi'i. La yustarat. Tidak disyaratkan kepada orang yang menyuruh dan mencegah kemungkaran, an yakuna kamilul hal. Sempurna. Bukan syarat. Bal, bahkan alaihi, ke atasnya al-amru, ke atasnya wajib, ke atasnya menyuruh yang ma'ruf. Wa in kana mukhillan bima ya'mur. Walaupun dia ada kelemahan. Ada benda yang ma'ruf, dia tak buat. Boleh tak dia suruh orang lain buat? Dia kena buat. Alaihi itu makna wajib ke atasnya buat. Dan wan nahyu, wajib dia cegah, wa in kana mutalabbisan bima yanha an. Walaupun dia masih buat benda yang mungkar yang dia nak larang orang, dia kena larang juga. Sebab apa? Fa innahu yajibu alaihi, wajib ke atasnya menyuruh dirinya, suruh diri dia berhenti mungkar dan kena larang orang berhenti mungkar. Boleh buat dua-dua sekali. Wa ya'muru ghayru, dia suruh diri dia buat ma'ruf, cegah diri dia daripada mungkar, dan dia suruh orang lain pula buat yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Okey, mana kata-kata ni? Kata Hafiz Ibn Rajab rahimahullah. Apa dia kata? La budda, tidak bagi manusia minal amri bil ma'ruf. Tidak manusia mesti menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, wal wa'zi, dan bagi peringatan dan tazkirah. Walau lam ya'izin nas. Kalau dia tidak memberi peringatan pada manusia dan tidak memberi peringatan pada manusia illa maksum minaz zalal. Maksudnya, kalaulah ia nak mencegah manusia, ialah orang yang maksum daripada zalal. Yang kena cegah kemungkaran orang yang maksum daripada kesilapan sahaja, maka lam ya'izin nas ba'da rasul. Tak ada seorang boleh buat kerja dakwah selepas Nabi. Sebab yang masuk, Nabi seorang. Sahabat ada tak silap? Jadi kalau nak tunggu sempurna, semua akhlak kita cantik, baru nak berdakwah, apa jadi? Hancur. Besok
mati 10 orang. Minggu depan mati 300 orang. Kenapa tak berdakwah? Saya belum sempurna. Lepas tu bulan depan dia pula mati. Okey, boleh ha? Ni dah habis ni. Cuba turun. Okey, 4 poin ni. Darajah peringkat mengingkari kemungkaran. Pertama, hilang kemungkaran dan diganti dengan sebaliknya. Orang tak solat, kita berdakwah, kemungkaran dia tak solat. Lepas kita berdakwah, hilang kemungkaran tersebut dan wa yakhlufu, diganti dengan yang sebalik, yang berlawan dengan munkar. Iaitu dia solat. Satu. Orang tak pakai tudung, kita berdakwah, hilang kemungkaran tak pakai tudung dan diganti dengan pakai tudung. Yang kedua, an yaqilla, dia berdakwah dan kurang kemungkaran walaupun tak hilang sepenuhnya. Ada kan? Kemungkaran dah ada 5. Tapi bila kita cegah, dia buat 1 je, ada 4 lagi. Itu pun dakwah. Yang ketiga, an yakhlufu ma huwa misluh. Kita cegah kemungkaran, dia berhenti kemungkaran, dia buat kemungkaran lain. Ada kan? Ada. Contoh apa dia? Ha? Macam mana? Contohlah. Berhentilah merokok. Okey, saya dah berhenti, Ustaz. Ustaz tengoklah besok saya berhenti. Minggu depan dia ambil dadah, kan? Yang keempat, an yukhlifahu ma huwa syarrun minhu. Dia berdakwah tapi menyebabkan orang yang buat mungkar buat lagi dahsyat. Mula-mula dia keluar dengan dating dengan perempuan, kita larang. Tengok-tengok besok dia berzina. Wah, ada tak? Dia tengah minum arak, kita larang dia. Akhirnya dia bunuh orang yang kemungkaran lagi besar. Jadi kata ulama, 2 ke atas ni kita kena buat. Yang 2 bawah ni, yang nombor 4 haram kita buat. Yang nombor 4 haram kita buat. Kenapa? Sebab dengan pencegahan kita membawa kepada kemungkaran lagi besar. Yang bawah ni, tengok keadaan. Tengok keadaan. Kalau betul-betul dia tinggal mungkar ni, dia buat mungkar yang lain yang sama, maka yang terbaik juga jangan cegah. Okey, boleh ha? Cukup. Wallahualam. Ada soalan? Jadi semoga apa yang kita dengar pada malam ini memberi suntikan untuk kita terus buat kerja dakwah, istiqamah dan lagi semangat. Sebab apa? Sebab bila kita tak buat kerja dakwah, takut-takut kita akan ditimpa azab oleh Allah. Dan ditimpa azab itu termasuklah hati keras. Termasuklah kita berpaling pada Al-Quran. Bila kita tak buat kerja dakwah, kita nak baca Quran pun malas. Nak tak ada pun malas. Sebab tak ada sebab, tak ada pendorong. Dan bila kita berdoa, Allah tak makbulkan. Wallahualam. Ada soalan? Ada minum malam tak? Ada, tak ada? Oh, tak ada? Buat sendiri? Ha. Mencegah dalam hati? Soalannya, mencegah dalam hati adakah termasuk dengan? Okey. Mencegah dalam hati nampak tak? Tak nampak. Maknanya diamlah. Tapi adakah dia diam tu berada dan mencegah dalam hati? Belum tentu. Saya bagi contoh. Kisah Kisah Bani Israel tangkap ikan hari Sabtu. Ada berapa kumpulan semua? 3 kan? Kumpulan pertama buat. Walaupun dengan helah lah. Kumpulan kedua mencegah. Kumpulan ketiga kumpulan ketiga ni dia langgar perintah Allah pun tak. Dia cegah pun tak. Tapi dia tegur siapa? Dia tegur orang yang mencegah. Yang melarang. Dia kata, kenapa kamu cegah kawan tu yang tangkap ikan? Kan Nabi Musa dia cakap, siapa yang tangkap ikan, Allah akan turunkan azab. Tunggu je Allah turunkan azab. Tak perlu
Kemudian Allah berkata, kami selamatkan orang yang mencegah. Tapi yang tak cegah, Allah diam. Allah diam. Yang buat kerja haram tu Allah tukar jadi kerada babi. Yang mencegah Allah selamatkan. Kumpulan ketiga Allah diam, Allah tak sebut. Kata ulama, kumpulan ketiga tu yang tak langgar dan tak cegah, selamat. Sebab apa? Sebab dia benci dalam hati. Mana tahu dia benci? Mana tahu dia benci? Tadi kata, kenapa kamu cegah orang yang Allah akan azab dia? Benci dia tu. Kata ulama, dia termasuk mencegah. Tapi mencegah dalam hati. Tapi nampaklah. Nampak. Macam contohlah. Anak kita buka aurat. Kita keluar bersama. Benci ke tak? Benci ke tak? Tapi kalau dia kata, Ustaz, saya memang benci ni. Tapi saya tak ada pilihan. Saya tak bawa makan, kan mati budak ni. Macam mana? Jadi sebenarnya dalam hati ni susah. Kalau betul dia benci, dia boleh tak buat satu helah. Kamu kalau nak makan duduk kat rumah, jangan keluar. Mak pergi beli makan ataupun delivery je. Boleh kan? Boleh je. Kalau betul dia sayang pada anak, jangan keluar. Mak tak akan reda. Macam mana mak boleh setuju kamu keluar 5 jam kamu dalam dosa? Mak pun akan terlibat juga kan. Jangan keluar. Kalau dia lari keluar, itu masalah dia. Betul tak? Itu antara contoh benci dalam hati. Wallahualam. Okey. Ada soalan? Bagaimana pun kalau macam kita dakwah dengan cegahan kita tu takut boleh memunculkan syaitan. Ini balik ni lah. Ni jenis-jenis darajat mungkar ni. Ni. Dakwah takut memutuskan silaturahim. Dia masuk bahagian mana ni? Yang keempat. Contohlah, dia apa maksud dia? Katalah dia merokok kan. Bila kita cegah putus hubungan silaturahim, yang mana dosa lebih besar? Dia merokok dengan putus silaturahim. Putus. Jangan cegah. Jangan cegah. Tapi jangan duduk bersama dengan dia. Asyik berkepit dengan dia je. Kawan tu suka perasap kan. Saya benci tapi saya suka kat dia. Tak boleh. Tak boleh. Benci tapi rindu kan. Kita speed dengan speed lah, lebar lah. Macam kita tak ada level starter, tak ada kuasa kan. Kita nak cakap. Tapi dalam masa yang sama, kita kena cakap dengan pandangan perbezaan pendapat. Menyebabkan kita tersepit lah. Usaha kita. Boleh bagi contoh je supaya clear sikit. Dia tak apa, bagi contoh je. Soalan tak dengar kan live kan? Bagi contoh. Okey. Cakap tu kita bukan ada kaitan dengan kan. So, kita macam tak pergi kan, kita tak pula benda tu macam Okey. Ya, sebenarnya kita nak bergaul dengan orang, nak sambung silaturahim ataupun ukhuwah, tak mesti kita duduk bersama ketika dia buat benda yang tak betul ataupun buat benda bid'ah. Jadi nak kita bersama, nak meraihkan dia, tak mesti kita duduk bersama dia ketika dia buat benda maksiat.
Masa dia buat maksiat, nampak masa dia buat benda bidah, kita jangan bersamalah. Tapi waktu lain, boleh tak kita bersama? Boleh je. Takkan dia buat bid'ah pagi sampai malam? Takkan dia buat bid'ah 7 hari 7 malam kan? Jadi waktu dia tak buat tu, kita berkawan lah. Jarah, jumpa senyum bagi salah. Okey. Okey. Ha? Cara mencegah sebenar ada dalam ni, tapi poin tu kita lompat. Dia sebenarnya kalau kita baca Quran, kita tadabburkan, kita akan dapat semua. Tujuan berdakwah, cara berdakwah. Allah kata pada Musa, izhab ila Fir'aun. Faqul lahu qawlan. Cara mencegah kena cakap lembut. Walaupun kepada musuh. Musuh siapa tu? Allah suruh Musa berdakwah supaya beriman kepada Allah. Dan Fir'aun tu musuh Allah. Sampai tahap mengaku Tuhan. Tapi Allah pesan, kamu jumpa Musa aku, cakap lembut. Sebab itulah bila Musa cakap lembut, contoh cakap lembut macam mana. Yang Musa sampaikan dakwah pada Fir'aun. Allah bagi contoh. Bahasa dia macam mana? Ha? Apa dia? Hal? Apa dia? Surah Al-Buruj, An-Nazi'at. Sebelum tu. Hal laka? Bukan. Bil wadil muqaddas tuwa izhab ila fir'aun innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka. Tengok bahasa. Hal laka ila an tazakka. Maksud apa tu? Nak tak aku tunjuk pada kamu jalan untuk kamu bahasa terlembut. Sebab itulah lepas tu Firaun bersembah dengan Musa. Siapa Tuhan kamu? Bagaimana umat-umat dahulu yang mati? Kenapa Firaun bersembang? Berlaku dialog antara Firaun dengan Musa. Sedangkan Firaun ni memang dia nak bunuh Musa sebab Musa dah bunuh. Kemudian datang pula berdakwah. Macam mana Firaun biarkan Musa bercakap, berdakwah? Boleh tak Firaun tangkap dan bunuh terus? Boleh kan? Tapi kenapa tak berlaku tu? Firaun ni memang ganas. Tapi kenapa dia tak buat tu? Sebab Musa datang dengan bahasa yang lembut. Hal laka ila an tazakka? Bila Musa cakap lembut tu, hati Firaun tak jadi nak marah. Nampak tak? Jadi bahasa kita kena lembut. Saya bagi contoh. Ada seorang ulama, dia nak tegur orang tu pakai seluar kaki labuh, bawah pada buku lali. Tapi orang ni terkenal, cara tegurnya kasar. Dia kata, kamu jangan tegur, bagi aku tegur. Dia jumpa orang yang kaki dia bawah pada buku lali, dia kata, aku ada hajat dengan kamu ni. Kawan tu tanya, hajat apa? Kalau kamu singkatkan kaki seluar kamu sikit, lagi bagus. Dia tak kata, bid'ah, sesat, masuk neraka. Boleh faham tak? Nabi kata, mana-mana pakaian bawah buku lali, masuk neraka. Tak. Aku ada hajat ni. Apa hajat tu? Kalau kamu boleh singkatkan, lagi bagus. Nampak tak? Kawan tu kata terus, okey aku singkatkan. Terima kasih. Bahasa tu. Kadang-kadang orang boleh mendengar sebab orang rasa kita ni suka pada dia dengan bahasa kita yang lembut. Dan kita jangan tunjuk sombong. Kita ni pandai. Bahasa kita merendahkan orang. Kamu ni jangan menjawab lah. Kamu bukan belajar pun. Orang tak akan dengar dah cakap kita. Okey. Nanti boleh tadabbur Al-Quran. Banyak cara-cara berdakwah. Musa dengan Firaun. Nabi Ibrahim dengan kaum dia. Nabi Ibrahim dengan bapa dia. Semua mudah. Bila bapa Ibrahim halau, apa kata Ibrahim? Pergi wahjurni maliya. Pergi, kalau bahasa kita berambus. Musa jawab apa? Ibrahim jawab apa? Salamun alaika. Sejahtera ke atas kamu dan
Sa'astaghfirulaka, aku akan minta ampun untuk kamu kepada Allah. Nampak? Dia tak kata bila bapak dia halau, bapak, tengoklah kamu masuk neraka besok. Kalau kita belajar Al-Quran, bahasa kita akan lembut. Dan kita akan banyak bersabar bila diuji. Sebab tu saya cakap berpuluh kali, pendakwah wajib tak ada buat Al-Quran, bukan sunat. Kalau bukan pendakwah pun wajib faham Al-Quran. Apalagi pendakwah, lagi wajib faham Al-Quran. Kena pastikan setiap pengurus, pendahulu pengurus, kena ada jadual. Setiap hari dia tengok tak ada buat Al-Quran. Paling kurang 1 jam. Dengan Quran itulah akan memantapkan ilmu dia, keyakinan dia, keberanian dia untuk berdakwah. Ini banyak kita takutkan. Takut orang kata, nak jadi pendakwah macam mana? Tak takut pada Allah. Pendakwah lah yang paling utama, kena takut hanya kepada Allah. Okey, boleh? Ada soalan? Dah lah, 11.30. Okey, kalau tak ada, yang baik itu daripada Allah dan tidak baik daripada saya, dan kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, macam mana semua faham? Okey, okey tak? Okey tak?